I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan melaksanakan tugasan 2 persembahan bagi kod kursus PMMB 3223 iaitu Analisis Rancangan Pengajaran Harian RPH. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Muhammad Arif Akmal bin Muhammad Azman, seterusnya Ifah Ilya binti Ayub dan akhir sekali Muhammad Adam Haris bin Zain. Apa itu RPH? Jadi, RPH merupakan rancangan pengajian harian yang merupakan satu dokumen perancangan pengajaran yang sistematik, terperinci dan berstruktur yang disediakan oleh guru sebelum melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP di dalam bilik darjah. RPH berfungsi sebagai panduan utama kepada guru dalam merancang, mengurus dan melaksanakan PDP secara berkesan selaras dengan kehendak kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Secara umumnya, RPH mengandungi komponen penting seperti standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, isi pelajaran, langkah-langkah pengajaran, bahan bantu mengajar iaitu BBM serta kaedah pentaksiran. Setiap komponen ini saling berkait bagi memastikan proses PDP berjalan secara tersusun dan mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Perancangan yang teliti melalui RPH membolehkan guru menyusun strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan, minat serta keperluan murid yang berbeza-beza. Berikut merupakan RPH Bahasa Melayu, Kemahiran Membaca tahun 3, hasil pelajar IPG KDRI iaitu Muhammad Sarapi bin Suhaimi. Kami telah merujuk beliau sebagai panduan dalam penghasilan tugasan persembahan kami ini. Jadi, di sini kita dapat lihat RPH yang telah disediakan. Berikut merupakan RPH Bahasa Melayu, Kemahiran Membaca tahun 3, hasil pelajar IPG KDRI iaitu Muhammad Sarapi bin Suhaimi. Kami telah merujuk beliau sebagai panduan dalam penghasilan tugasan persembahan kami ini. Jadi, di sini kita dapat lihat RPH yang telah disediakan. Berikut merupakan RPH Bahasa Melayu. Di dalam RPH ini, terdapat 2 kekuatan set induksi yang telah dikesan. Yang pertama ialah pelaksanaan set induksi yang menarik dan berkesan dan yang kedua, memberi peluang kepada murid untuk berfikir, menganalisis serta menyuarakan pendapat. Antara kekuatan RPH ini dapat dilihat melalui pelaksanaan set induksi yang menarik dan berkesan. Guru menggunakan bahan bantu mengajar berbentuk video cerita kanak-kanak iaitu Penghuni Hutang Musang yang mampu menarik perhatian murid pada permulaan PDP. Penggunaan elemen visual dan audio ini dapat merangsang minat serta fokus murid untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Selain itu, aktiviti soal jawab yang dijalankan selepas tontonan video memberi peluang kepada murid untuk berfikir, menganalisis serta menyuarakan pendapat berdasarkan apa yang mereka fahami. Hal ini menunjukkan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid telah diaplikasikan dengan baik. Terdapat 2 kelemahan set induksi di dalam RPH ini. Yang pertama, aktiviti menonton video sahaja tanpa panduan soalan yang spesifik. Yang kedua, tidak semua murid terlibat. Hanya beberapa orang murid sahaja yang dipilih untuk menjawab soalan. Jadi, set induksi dalam RPH ini mempunyai kelemahan dari segi pelaksanaan aktiviti menonton video tanpa panduan soalan yang spesifik. Walaupun penggunaan video cerita kanak-kanak dapat menarik minat murid, namun ketiadaan soalan panduan menyebabkan murid cenderung menonton secara pasif tanpa memberi fokus kepada isi-isi penting. Murid sekolah rendah memerlukan bimbingan yang jelas untuk membantu murid memahami kandungan dan mengenal pasti mesej utama. Tanpa soalan seperti mengenal pasti nilai kerjasama atau watak yang menunjukkan perpaduan, murid mungkin melihat video sebagai hiburan semata-mata dan tidak dapat mengaitkannya dengan tajuk pelajaran yang ingin disampaikan. Kesannya, objektif set induksi untuk merangsang pemikiran awal murid
dan menghubung kaitkan dengan isi pembelajaran tidak dapat dicapai dengan berkesan. Kelemahan yang kedua ialah penglibatan murid yang tidak menyeluruh dalam aktiviti set induksi. Guru hanya memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan selepas tayangan video. Ini menyebabkan sebahagian murid lain menjadi pasif dan kurang memberi perhatian di dalam kelas. Murid yang tidak dipilih juga tidak berpeluang untuk berfikir atau menyuarakan pendapat mereka. Situasi ini bertentangan dengan prinsip pembelajaran abad ke-21 yang menekankan penglibatan aktif semua murid dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pendekatan ini kurang berkesan kerana tidak memastikan semua murid terlibat secara aktif dan tidak menyokong pembelajaran berpusatkan murid secara menyeluruh. Jadi, antara penambahbaikan set induksi yang kita boleh lakukan bagi mengatasi kelemahan yang ada ialah yang pertama, kelemahan tersebut guru boleh menyediakan soalan panduan atau guide questions sebelum menayangkan video bagi membantu murid memberi fokus semasa menonton video tersebut. Soalan seperti apakah nilai kerjasama dalam cerita ini dan siapakah watak yang menunjukkan perpaduan. Soalan-soalan tersebut dapat membimbing murid untuk mengenal pasti isi penting serta mengaitkan kandungan video dengan tajuk pelajaran yang ingin dipelajari. Dengan adanya panduan ini, murid tidak lagi menonton secara pasif, sebaliknya lebih peka dan bersedia untuk menjawab serta memahami mesej yang ingin disampaikan. Penambahbaikan bagi kelemahan yang kedua, guru juga boleh menggunakan teknik think, pair, share bagi memastikan penglibatan semua murid secara aktif dalam PDP. Melalui teknik ini, murid akan diberi masa untuk berfikir secara individu terlebih dahulu, kemudian berbincang dengan pasangan dan seterusnya berkongsi hasil perbincangan dengan kelas. Kaedah ini dapat menggalakkan semua murid terlibat secara aktif dan meningkatkan keyakinan diri serta mengembangkan kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis dalam kalangan murid. Berdasarkan RPH tersebut, terdapat 3 langkah yang telah dijalankan oleh guru. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, kami telah mengesan 3 kekuatan bagi setiap langkah iaitu langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga. Kekuatan bagi langkah pertama ialah kekuatan dari segi penguasaan kemahiran membaca secara mekanis. Manakala yang kedua ialah kekuatan dalam aspek pemikiran kritis dan kolaboratif. Dan yang ketiga ialah kekuatan dari segi pengukuhan dan perbezaan pembelajaran. Kekuatan bagi langkah pertama ialah kekuatan dari segi penguasaan kemahiran membaca secara mekanis. Langkah pertama menunjukkan kekuatan dari segi penguasaan kemahiran membaca secara mekanis. Guru menggunakan bahan seperti slide PowerPoint dan membahagikan murid kepada kumpulan untuk membaca teks secara bergilir. Aktiviti ini bukan sahaja membantu meningkatkan kelancaran bacaan, sebutan dan intonasi murid, malah menggalakkan penglibatan aktif semua murid. Selain itu, teknik soal jawab yang digunakan turut merangsang pemikiran murid serta menguji kefahaman mereka terhadap teks yang dibaca. Kekuatan kedua pula merupakan kekuatan dalam aspek pemikiran kritis dan kolaboratif. Langkah kedua pula menunjukkan kekuatan dalam aspek pemikiran kritis dan kolaboratif. Aktiviti menghasilkan peta I-Think ataupun peta minda membolehkan murid menganalisis teks dengan mengenal pasti kata berimbuhan awalan dan akhiran. Perbincangan secara berkumpulan membantu murid bertukar idea, meningkatkan kemahiran komunikasi serta memupuk semangat kerjasama. Penggunaan bahan digital seperti word wall juga menjadikan PDP lebih interaktif dan menarik minat murid. Langkah ketiga menunjukkan kekuatan dari segi pengukuhan dan perbezaan pembelajaran. Langkah ketiga memperlihatkan kekuatan dari segi pengukuhan dan perbezaan pembelajaran. Aktiviti lembaran kerja membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Selain itu, penyediaan aktiviti pengayaan dan pemulihan menunjukkan guru peka terhadap tahap keupayaan murid yang berbeza. Murid yang lemah dibimbing secara berfokus, manakala murid yang lebih mahir dapat mengukuhkan pemahaman mereka, sekaligus memastikan semua murid mencapai objektif pembelajaran.
Bagi kelemahan langkah 1, langkah 2 dan langkah 3 ialah bagi langkah pertama, terdapat kelemahan bacaan secara rawak kumpulan. Bagi langkah kedua pula, penggunaan BBM, word wall dan spin wheel tidak dijelaskan cara pelaksanaannya dalam PDP. Bagi langkah ketiga, kelemahannya ialah aktiviti buku latihan bersifat latih tubi sahaja, yang mana terdapat kurangnya elemen kebat di dalam buku latihan tersebut. Kelemahan langkah pertama ialah kelemahan dari segi bacaan secara rawak berkumpulan. Penggunaan bahan secara rawak mengikut kumpulan dalam PDP ini juga merupakan satu kelemahan kerana ia boleh menyebabkan murid lain kurang fokus semasa aktiviti dijalankan. Hal ini dikatakan demikian kerana hanya kumpulan yang dipilih sahaja akan membaca, manakala murid dalam kumpulan lain cenderung untuk tidak memberi perhatian sepenuhnya kerana tiada penglibatan secara langsung. Situasi ini juga boleh menjejaskan penglibatan aktif murid serta mengurangkan peluang mereka untuk berlatih kemahiran membaca. Oleh itu, pendekatan ini kurang berkesan dalam memastikan semua murid kekal fokus dan terlibat sepanjang aktiviti pembelajaran berlangsung. Kelemahan kedua ialah kelemahan dalam aspek penggunaan BBM, word wall dan spin wheel tidak dijelaskan cara pelaksanaannya dalam PDP. Penggunaan bantu mengajar seperti BBM tersebut mempunyai kelemahan kerana cara pelaksanaannya tidak dijelaskan secara terperinci. Walaupun BBM tersebut berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif, ketiadaan penerangan yang jelas menyebabkan murid mungkin keliru tentang cara menggunakannya serta tujuan aktiviti tersebut dijalankan. Selain itu, tanpa perancangan yang sistematik, penggunaan BBM ini berisiko tinggi tidak dapat mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Oleh itu, guru perlu memberikan arahan yang jelas dan menunjukkan cara penggunaan BBM agar aktiviti dapat dijalankan dengan lebih teratur dan berkesan. Kelemahan yang ketiga ialah kelemahan dari segi aktiviti buku latihan bersifat latih tubi sahaja, iaitu kurang elemen kebat. Aktiviti yang menggunakan buku latihan dalam PDP ini didapati lebih bersifat latih tubi semata-mata dan kurang menekankan elemen kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Kebanyakan soalan hanya memerlukan murid memberikan jawapan secara langsung berdasarkan teks tanpa menggalakkan mereka untuk menganalisis, menilai atau mencipta idea baru. Keadaan ini menyebabkan murid kurang berpeluang untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif mereka. Oleh itu, aktiviti sebegini dilihat kurang mencabar keupayaan intelek murid serta tidak menyokong sepenuhnya ke arah pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Jadi, antara penambahbaikan yang kita boleh lakukan bagi langkah pertama ialah bagi meningkatkan keberkesanan aktiviti membaca, guru boleh menggunakan teknik bacaan berperingkat iaitu bermula dengan bacaan secara beramai-ramai, diikuti bacaan secara berkumpulan dan seterusnya bacaan secara individu. Melalui pendekatan ini, murid terlebih dahulu membina keyakinan dengan membaca bersama-sama rakan sebelum beralih kepada kumpulan kecil. Dan akhirnya, membaca secara individu menjadi lebih lancar. Kaedah ini bukan sahaja membantu murid menguasai sebutan dan intonasi dengan lebih baik, malah memastikan semua murid terlibat secara aktif serta mengurangkan rasa takut atau malu untuk membaca di hadapan kelas. Bagi penambahbaikan kelemahan langkah kedua ialah bagi memastikan penggunaan bahan bantu mengajar BBM lebih berkesan, guru perlu mengintegrasikan secara jelas dalam langkah PDP. Sebagai contoh, word wall ni boleh digunakan sebagai aktiviti pengukuhan selepas murid menyiapkan peta item. Selepas murid mengenal pasti dan mengkategorikan kata berimbuhan melalui peta item,
Guru boleh menjalankan aktiviti kuis menggunakan aplikasi ataupun web wall untuk menguji kefahaman mereka secara interaktif. Pendekatan ini bukan sahaja membantu mengukuhkan pembelajaran, malah menjadikan suasana PDP lebih menarik, menyeronokkan dan bermakna kepada murid. Bagi penambahbaikan langkah ketiga, guru boleh menambahkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi (KEBAT) dalam aktiviti PDP dengan meminta murid membina ayat sendiri menggunakan kata berimbuhan yang telah dipelajari. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja mengingat dan mengenal pasti imbuhan, tapi juga mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks baharu. Hal ini dapat menggalakkan murid berfikir secara lebih kreatif dan kritis dalam membina ayat yang gramatis dan bermakna. Secara tidak langsung, pendekatan ini membantu memperkembangkan kemahiran bahasa murid serta menjadikan pembelajaran lebih mencabar dan bermakna. Seterusnya, mari kita lihat penilaian kendiri dari aspek kekuatan. Secara keseluruhannya, pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan berjaya menarik minat murid melalui penggunaan video cerita dalam set induksi serta aktiviti membaca secara berkumpulan. Penggunaan video yang bertajuk Penghuni Hutan Musang membantu murid memperoleh gambaran awal terhadap isi pelajaran dan menggalakkan penglibatan murid semasa sesi soal jawab. Selain itu, aktiviti membaca teks secara mekanis turut memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran membaca dari segi sebutan dan intonasi. Penilaian kendiri dari aspek kelemahan yang pertama ialah aktiviti set induksi yang kurang memfokuskan kepada objektif pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana murid hanya menonton video dan menjawab soalan secara umum tanpa kaitan yang jelas dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Kerana dalam RPH ini, kita memfokuskan kepada kemahiran membaca, tetapi objektif bagi aktiviti ini kurang jelas dengan hasil yang ingin dicapai. Selain itu, terdapat beberapa orang murid yang kurang aktif semasa perbincangan kerana tidak diberi peluang untuk menjawab soalan. Guru hanya memilih beberapa orang murid sahaja. Jadi di sini menunjukkan bahawa aktiviti yang dijalankan tidak menyeluruh kepada semua murid. Guru hanya memilih beberapa orang murid sahaja untuk menjawab soalan. Jadi, murid yang tidak dipilih itu berkemungkinan tidak aktif dan kurang berpeluang untuk berfikir dan juga memainkan peranan yang aktif dalam kelas. Seterusnya, mari kita lihat punca yang menyebabkan terdapatnya kelemahan dalam aktiviti yang dijalankan, iaitu perancangan aktiviti yang kurang menekankan penjajaran antara bahan bantu mengajar dengan objektif pembelajaran, serta penggunaan teknik soal jawab yang tidak melibatkan semua murid. Seperti yang kita lihat, aktiviti yang terdapat dalam RPH tersebut ialah yang pertama, bagi set induksi. Guru memaparkan video cerita kanak-kanak yang bertajuk Penghuni Hutan Musang. Jadi, guru meminta murid melihat video tersebut dan menganalisis. Kemudian, guru memanggil beberapa orang murid untuk menyatakan jawapan tentang apa yang dilihat dalam video tersebut. Jadi, di sini kita boleh lihat bahawa bahan bantu mengajar iaitu video tersebut tidak selari dengan objektif pembelajaran yang ingin dicapai, iaitu kemahiran membaca. Jadi, di sini tidak selari sama ada bahan bantu mengajar tersebut dengan objektif pembelajaran. Seterusnya, aktiviti yang kedua ialah guru memaparkan slide PowerPoint yang bertajuk Bersatu Hati. Guru akan memanggil beberapa kumpulan secara rawak untuk membaca teks secara berperenggan. Jadi, di sini tidak semua murid akan terlibat untuk membaca teks tersebut. Hanya beberapa orang murid sahaja.
Jadi, intervensi atau cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam aktiviti yang dijalankan ialah guru perlu menambah baik pengajaran dengan memberikan bimbingan yang lebih berfokus, menggunakan teknik bacaan berulang serta melaksanakan aktiviti berkumpulan yang lebih terancang bagi memastikan semua murid terlibat secara aktif dan dapat meningkatkan kemahiran membaca dengan lebih berkesan. Bagi kepastian objektif tercapai pula, kita lihat dulu kepada objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam RPH tersebut. Iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca buku teks dengan lancar. Yang kedua, membaca teks cerita yang mengandungi kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Jadi, objektif pembelajaran tercapai pada tahap sederhana apabila sebahagian besar murid dapat membaca teks dengan lancar serta menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Murid juga dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan teks yang dibaca. Namun begitu, masih terdapat beberapa murid yang belum mencapai objektif kerana mereka belum menguasai kemahiran membaca sepenuhnya. Kesimpulannya, rancangan pengajaran harian iaitu RPH merupakan satu perancangan penting yang menjadi panduan utama kepada guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dan berkesan. Melalui penyediaan RPH yang terancang, guru dapat memastikan objektif pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan lebih jelas serta berfokus. Selain itu, penggunaan strategi, kaedah dan aktiviti yang sesuai dapat meningkatkan pelibatan murid di samping menjadikan sesi PDP lebih menarik dan bermakna. Penambahbaikan dari segi penyelarasan aktiviti dengan objektif, pelibatan murid serta penilaian juga perlu diberi perhatian bagi memastikan keberkesanan RPH ini. Oleh itu, RPH bukan sahaja membantu guru mengurus pengajaran dengan lebih teratur, malah menyumbang kepada peningkatan kualiti pembelajaran murid secara keseluruhan. Dengan perancangan yang lebih teliti dan refleksi yang berterusan, guru mampu melaksanakan PDP yang lebih berkesan dan mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan.